Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi sharing session kita ini berkenaan dengan pesanan Ibu Wizni, iaitu mak saya yang banyak beri pesanan kepada kami adik-beradik sejak kecil lagi. Semoga menjadi bahan kepada ibu bapa untuk mendidik anak mereka masing-masing. Yang ke-14 iaitu jangan membazir. Jadi dalam surah Al-Isra Allah berfirman, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan, kan. Jadi itulah dia kan, membazir ni sebenarnya amat berat, sebab dia bersama dengan saudara syaitan. Jadi pada satu hari Rasulullah berjalan, kan, lalu dia hampir dengan Sa'ad. Sa'ad ni sedang mengambil wuduk. Kemudian dia baginda berkata, pembaziran jenis apakah ini wahai Sa'ad? Sa'ad tanya, dalam wuduk pun ada pembaziran? Rasulullah menjawab, ya, walaupun kamu berwuduk dalam sungai yang sedang mengalir. Hadis ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Jadi dalam sungai yang mengalir pun kita kena berjimat-jimat juga. Jadi kita kena manfaatkan apa yang ada, jangan sia-siakan. Kalau ada barang yang boleh diguna semula, kita guna semula. Kalau boleh kitar semula, kita bagi kepada pihak-pihak yang boleh mengkitarnya semula. Jadi dalam negara ni dia banyak contoh-contoh. Dalam dunia ni dia banyak contoh-contoh di mana negara yang banyak membazir yang menyebabkan mereka muflis lah. Di antaranya Greek. Greek ni mempunyai sejarah yang amat panjang. Sejak zaman sebelum Rasulullah lagi dia dah wujud, dah hebat, kan. Tetapi sebab rakyatnya terlalu bermewah-mewah, membazir, akhirnya negara tu bankrupt, kan. Kalau tidak dibantu oleh negara Eropah yang lain, memang dah habislah, bankrupt lah kerajaan tu. Kemudian Nauru ni di Lautan Pasifik. Pada tahun 70-an dulu dia negara yang hebat lah, pendapatan per kapita dia amat tinggi berbanding dengan kita, ya. Boleh kata sampai 5 kali ganda berbanding dengan kita lah kat Malaysia ni, kan. Dia hasil utamanya phosphate. Tapi kemudian dia ni telah banyak membazir, mereka ni bermewah-mewah, tak peduli untuk hari depan. Akhirnya phosphate habis, negara tu pun hampir bankrupt. Sekarang macam negara yang di bawah jajahan Australia lah, walaupun dia merdeka tapi seolah-olah macam itulah, dijajah, kan. Dia tak boleh cakap banyak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.